Lampau bunyi macam. Assalamualaikum pak, ni mai saya nak cerita yang saya duduk homestay dekat Cameron tu. Dia seram lah sikit. Saya duduk sebelum ni, saya duduk pergi tak pernah pun bunyi macam tu hampa. Tetapi kali ni kena dekat saya hampa. Kena dekat saya. Homestay yang saya ambil tu tengah malam tepat jam pukul 12 sampai sebelum subuh dia akan berhenti. Dia akan bunyi hampa alih perabot, hampa oleh hampa beralih kerusi, alih-alih kerusi tu kan, alih meja. Kira dia duk main benda tu lah. Sat lagi dia dengar budak riau, sat lagi dia dengar macam dengan orang tengah duk ada sebelah. Macam tu nampak lebih kurang. Saya kena dekat diri saya. Lepas tu saya dah contact dekat owner tu, dah mesej owner apa semua. Owner tak jawab langsung hampa. Dia kira macam dengan orang kata apa, dia nak duit saja. Dia nak duit. Lepas tu pandai-pandai hampa lah. Kalau hampa kena apa-apa, pandai-pandai hampa lah, hampa handle sendiri. Homestay tu saya ambil dekat Cameron Highland, The Quintet. Bangunan dia A3, blok 3, rumah nombor 7. Kalau saya kena memang rumah tu. Kalau kata orang lain yang pi, kalau kata tak pernah kena lagi yang duduk homestay yang saya duduk tu, try lah pi tu. Nanti saya sertakan bukti semua yang mana yang saya dah wasabi dekat owner rumah tu. Dia tak ada respon apa langsung lah hampa. Dia tak respon apa langsung. Sampailah hari ni, hari kedua dah saya balik pada Cameron, dia tak respon tak apa benda-benda tu. Jadi pada hampa yang mana nak pergi Cameron, hati-hati lah. Jangan ambil dekat rumah yang saya kata tu, The Quintet. Bangunan A3, blok A3, tingkat 3, rumah nombor 7. Nanti saya sertakan gambar-gambar apa semua dalam tu. Hampa tengok dah, hati-hati lah hampa. Sebab saya dah kena dah. Hampa nak bunyi ke, nak apa ke, saya ada buat live malam tu. Hampa komen je nak part tu, saya bagi tahu. Okey hampa, minta maaf lah yang mana duk tunggu part 2 daripada saya tu. Okey, mai saya nak cerita tau. Malam yang kedua tu saya dah tidur hampa. Saya dah tidur, tapi orang kata baru gaya kita nak terlelap, dia dah dengar bunyi kerusi tu awal tu. Dengar bunyi kerusi, saya jadi terkejut. Bila saya terkejut nak pejam mata, memang dah tak boleh pejam. Lepas tu dia dengar bunyi kerak. Lepas tu saya dia tarik meja. Macam contoh kita buat kerja seorang. Kita buat kerja seorang, dia akan tarik kan kerusi, meja, bukan angkat, dia heret. Dia heret, dia lepas. Sekejap lagi dia heret, dia lepas. Lepas tu saya terus on live button TikTok. Saya buat live tu masa tu hampa. Saya pergi duduk dekat ruang tamu. Bila saya duduk kat ruang tamu, ramai yang masuk live tu, dekat 2000 lebih. Mereka kata ada orang sebelah saya. Bila ada orang sebelah saya, mereka dengar orang berdengkung lah, mereka dengar orang berdengus. Macam mana pun saya tak pasti sebab saya tak dengar. Tapi bila saya dah save balik video, saya dengar balik, memang ada hampa, memang ada. Okey, lepas tu lepas kejadian tu, saya live bateri telefon saya ataupun telefon saya jadi hang. Dia jadi panas sangat hampa. Hampa bayangkan dekat Cameron kot, waktu tu tengah malam pukul 1, tak silap saya, pukul 1 lebih. Waktu tu sejuk hampa, tapi telefon saya jadi panas. Dia keluar suhu panas telefon. Saya tengah live masa tu, lepas tu dia stop terus live, telefon jadi panas. Bila saya masuk dalam bilik, saya nak masuk, orang kata pejam mata, saya dengar lagi bunyi apa semua. Kebetulan adik ipar saya ada bilik sebelah. Dia pula jaga pukul 2. Dia kata apa? Dia kata saya ni, diri saya pi bagi dekat dia, pi bagi tahu dekat dia tengah tidur. Waktu tu dia dah tidur lah. Dia kata apa? Saya gerak dia, ni weh acak. Ni hang jaga-jaga, dia kata hang tengok dekat tingkat depan tu. Dia duduk tengah perhati hang tu. Kawan tu terjaga. Dia bila dia jaga, lepas tu dia tengok pintu bilik rapat. Lepas tu dia tengok tingkat bilik dia saja yang terbuka. Bila tingkat bilik dia terbuka, dia keluar pergi luar. Dia ingat saya yang pergi bagi tahu dekat dia. Saya tak ada pun dekat depan. Dia keluar pergi tengok, dia kata sliding rumah tu terbuka, terai tu terbuka. Lepas tu dia kata tak ada siapa pun kat depan rumah. Dia kata dekat ruang tamu tu tak ada siapa. Dia tak boleh tidur sampai cerah hampa. Pukul 7 dia dah packing baju. Pukul 8.30 mereka dah keluar. Saya ni lewat keluar pukul 10 pasal saya dah tak boleh nak tidur awal tu. Saya tak boleh tidur awal tu. Jadi saya check in
check out lambat sikit lampa. Dalam pukul 10 lebih. Depa pukul 7 tu depa dah packing baju, pukul 8 depa dah turun rumah. Saya ni lewat 2 jam daripada depa. Okey, saya sertakan bunyi-bunyi yang saya dengar malam tu lah. Kalau kata hampa kata saya muhur, hampa dengar video-video ni. Saya akan post kat hampa. Kak, terima kasih tau yang mana follow saya. Terima kasih. Macam pukul 12 bunyi. Kamu dengar bunyi dah kan? 15 dah sampai Ustaz. 12.15 baru start. Mesti mana ni? Hampa bunyi macam daripada semalam lagi. Apa dengar? Oi.